Hai semua, selamat datang ke saluran ini. Pertarungan muktamad ada di sini. Galaxy S26 Ultra lawan iPhone 16 Pro Max. Okey, jom kita mulakan. Setiap tahun, benda yang sama berlakukan. Samsung lancarkan telefon baru dan serta-merta. Pertarungan epik antara dua gergasi teknologi ni kembali. Samsung lawan Apple. Dan tahun ni, dengan siri Galaxy S26, puah, perdebatan ni makin panas. Jadi, persoalan paling besar sekarang ni, dengan adanya S26 Ultra yang serba baru ni, patutkah anda upgrade ke telefon ni? Ataupun lebih baik setia je dengan iPhone 16 Pro Max? Jom kita bedah siasat kedua-dua telefon hebat ni dan tengok mana satu yang betul-betul raja. Baik, kita mulakan pusingan pertama dengan perkara yang paling asas tapi paling penting, iaitu reka bentuk. Macam mana rasa telefon ni bila kita pegang? Mana satu yang lebih sedap dipegang untuk guna seharian? Jom tengok. Okey, kat sini kita nampak perbezaan falsafah yang sangat ketara. Nampaknya Samsung dah letakkan S26 Ultra ni untuk diet sikit sebab ia jadi lebih ringan, lebih nipis, tujuannya satu, keselesaan. Apple pula, macam biasa, dikekal dengan rasa padat, solid yang bagi kita rasa premium tu. Tahukah rasa tu? Berat yang meyakinkan. Cuba fikirkan benda ni secara praktikal. Kalau anda jenis yang maraton TikTok berjam-jam atau scroll Instagram sampai tak ingat dunia, berat telefon tu betul-betul main peranan. Reka bentuk Samsung yang ringan ni bukan sekadar nombor atas kertas. Ia adalah perbezaan antara tangan yang selesa dengan tangan yang mula rasa kebas. Betul. Pusingan kedua, jom kita balik ke apa yang kita tenung setiap hari. Skrin dan kelajuan. Mana satu yang lagi syok untuk main game? Dan mana satu yang bagi visual paling cun? Dari segi kuasa dalaman, jujur cakap, dua-dua ni memang laju macam roket. Snapdragon 8 Gen 5 lawan A19 Pro. Untuk guna biasa memang tak akan rasa beza. Tapi, kelebihan sebenar Samsung ada pada skrin dia. Pernah tak cuba nak balas WhatsApp masa tengah panas terik? Dengan skrin anti-silau S26 Ultra, masalah tu selesai. Memang jelas gila. Inilah dia senjata rahsia Samsung terutamanya untuk power users. Cuba bayangkan, tengah syok main game, tiba-tiba dapat mesej penting. Kalau pakai Samsung, anda boleh balas terus dalam tingkap pop-up tu, tanpa perlu keluar game. Itulah multitasking sebenarnya yang iPhone masih tak ada lagi. Sangat berguna. Alright, kita dah sampai ke pusingan utama. Pusingan yang paling ditunggu-tunggu dan paling banyak drama setiap tahun. Pertembungan kamera. Jom kita tengok siapa yang menang kali ni. Falsafah kamera mereka memang berbeza habis. Samsung, dia pergi habis-habisan dengan kuasa zoom. Sensor 200 megapiksel tu maksudnya anda boleh pergi konsert, duduk kerusi paling belakang, tapi masih boleh zoom sampai nampak muka penyanyi tu dengan jelas. Gila kan? Apple pula, dia adalah raja video. Warna yang konsisten, rakaman yang smooth. Kalau anda content creator, ini pilihan nombor satu. Jadi, soalan ni saya nak tanya terus pada anda. Anda ni jenis macam mana? Adakah anda tim foto yang suka ambil gambar dari jauh, tangkap gambar bulan, ataupun anda tim video yang perlukan kualiti rakaman terbaik untuk TikTok atau Instagram? Jawapan anda akan tentukan pemenang pusingan ni. Okey, jadi kita mudahkan. Ini cara paling senang nak buat pilihan. Kalau anda perlukan keupayaan zoom yang luar biasa untuk ambil gambar, jawapannya Samsung. Tapi kalau keutamaan anda adalah video yang nampak profesional dan cantik untuk media sosial, jawapannya ialah Apple. Simple. Baik, kita nak tengok kekuatan masing-masing dalam setiap pusingan. Sekarang, masanya untuk buat kesimpulan dan bantu anda buat keputusan yang paling tepat. Jom kita ringkaskan. Kalau anda seorang power user yang suka buat banyak benda serentak atau anda cuma nak telefon yang selesa dipegang berjam-jam, Samsung S26 Ultra memang untuk anda. Tapi kalau anda seorang content creator yang fokus pada video atau anda dah terikat dengan ekosistem Apple, iPhone 16 Pro Max adalah pilihan yang paling logik. Pada akhirnya, pilihan terletak di tangan anda. Selepas kita tengok semua ni, hati anda lebih cenderung ke mana? Adakah anda akan pilih tim robot hijau dengan inovasi zoom dan multitaskingnya? Atau anda tetap setia dengan tim buah dengan kualiti video dan ekosistemnya yang padu? Fikir-fikirkan.